Berita boom hari ini. Ejen Ali, The Movie 2 terus mengukuhkan kedudukannya sebagai filem animasi tempatan paling berjaya apabila mencatat kutipan luar biasa sebanyak 34.2 juta ringgit hanya dalam tempoh 11 hari tayangan di Pawagam. Jumlah itu sekaligus memecahkan rekod filem pertama Ejen Ali 2019 dan menjadikan ia sebagai filem animasi tempatan dengan kutipan tertinggi dalam masa paling singkat. Setakat ini, lebih 2 juta penonton sudah membanjiri Pawagam untuk menyaksikan sequel yang penuh aksi dan emosi ini. Filem terbitan Wow Animation dengan kerjasama Primeworks Studios ini mengisahkan misi Ali yang kini menjadi perintis bagi program Elite Satria yang menggunakan sut berteknologi tinggi dan bantuan AI.